Hari tu kita dah breedingkan si Jimmy, hari ni kita breedingkan si Jojo pula. Jom, macam biasa, kita masukkan jantan terlebih dahulu. Inilah Jojo, pembaka kesayangan yang ada di dalam reban. Umur pun semakin meningkat, tapi Alhamdulillah masih sihat. Sementara masih sihat ni, kita breedingkan dia lagi. Bila dah masukkan jantan, kita masukkan pula si betina. Sebelum masuk, kita breedingkan je terus. Senang cerita. Betina pun dah ready untuk breed. Kita masukkan je terus dengan benih si Jojo. Bila dah settle tu, kita masukkan kedua-duanya di dalam reban. Harap-harap si Jojo ni sesuai lah dengan induk yang baru ni ya. Jojo pun dah mula serasikan diri dengan induk betina ni. Rasa-rasa korang berapa banyak benih yang terhasil daripada pasangan ni? Korang cuba komen. Nampaknya video kita pun setakat di sini saja. Korang jangan lupa like, follow dan komen. Assalamualaikum dan bye.